Macam mana aku cakap kau tertidur? Sedar-sedar dah subuh. La ilaha illallah. Kau try pejam mata jap. Sebiji macam ajai salam sahur. Tengah-tengah pagi kau suruh jadi ajai. Apa pasal kau ni? Dia ajai macam aku macam ajai. Sebelum aku jadi ajai ni, aku dulu kerja dulu time bulan puasa ni lah, kita pun beli lah balik tu, bawa makanan buka olok-oloknya tu tadi, nasi, kuih, air, maghrib makan lah. Tapi belum makan lagi, kita jamak, kita minum dulu kan, makan kuih seulas, kita tuang caca solat maghrib. Nanti lepas solat maghrib ni gua nak beduk nasi ni. Macam mana aku cakap kau tertidur? Sedar-sedar dah subuh. La ilaha illallah. Aku tengok nasi aku tu nak menitik air mata lah. Belum buka dah nak kena sambung puasa. Aku cakap kau apa Jen? Bukan sekali jadi, banyak kali aku cakap kau. Abang kalau bangun tak bangun sahur dek. Abang ni tak apa puas dek. Jadi ni nak cerita dek. Alang-alang kan, itu jam abang terfikir tau. Cubalah kalau ada mak abang ni dalam berjaya. Bukan mak abang dalam berjaya tu dek, masakan mak abang dalam berjaya. Kadang-kadang kita pergi merantau ni, kita rindu tak makanan mak kita. Jadi kat situ abang terfikir dek, ni macam mana abang nak buat dek kan? Abang nak jadi ajai ke abang nak cerita pasal lauk dek? Abang cerita pasal lauk dek. Jadi tu nak beritahu dek, abang ni dek, kalau buat masak-masak ni leceh punya kerja dek. Abang lebih suka makan je dek. Jadi abang tahu yang korang ada perangai macam abang dek. Nak senang sahur, nak senang buka, tak nak sakit-sakit kepala, tak nak kecil-kecil dapur. Ni abang nak bagi tahu dek. Sekarang abang jual 5 lauk dek, abang berikan 1 dek. Senang hidup kau dek.